Beg nombor 7. Okey. Yang ni besar sikit. Apa kelebihan bang? Okey, kalau kita tengok dari segi setting, alarm kan? Alarm kita ada banyak lah alarm. Oh, tapi macam beg yang satu ni bang, alarm dia tak banyak. So kita ada 4 alarm, speed, coolant, RPM dan juga bateri. Oh, dia ada 4. But this one kita ada extra lah. Okay, extra apa bang? EGT, oil pressure, fuel pressure, and oil temperature alarm. Temperature memang ada. Sorry, EGT, alarm, rest alarm pun ada kan. Driving lama sangat dia akan bunyi. Okay, dia akan keluar logo kopi. Jangan cakap lah logo kopi tu apa. Minum kopi ke bang? Bukan. Itu logo korang suruh berehat. Alright, ni alarm. Alarm dari extra 4. Alright. Saga BLM auto boleh ke bang? Boleh. Saga BLM boleh pakai bang beg 7. Boleh. Ni beg 7 ke bang? Ni beg nombor 7 tapi sebab apa boleh bang? Sebab saya dah test untuk Saga BLM. So far tak ada masalah. Cuma dia besar. Itu masalah dia. Itu yang saya tak suka tu. Besar. Dia besar. But still kalau korang minat, still boleh pakai. Bang, plug and play ke? Betul? Plug and play. Beza. Boleh. Nestem panas. Boleh. Cocok sini. Mungkin siapa tanya saya plug and play kan? Cocok sini je. Okay.